Hi guys, welcome to Asla channel. So korang, macam korang tahu konten hari tu last time Harry merajuk and Asla balik naik Grab. Korang jangan risau sebab Asla dah bayar dah duit Harry. Korang jangan risau sebab ada je orang kata I ni kaki kikis. Sorry to say, I can pay even your house bill, okay? So tak nak cakap pasal tu. So untuk hari ni Asla dengan Harry kita orang just biasa je, tak berbaik mana, tak bermasam muka pun. Tapi today ialah konten FIFA workout, iaitu kita akan menyanyi dan menari lagu FIFA. Jadi Asal dengan Harry baru datang office and kita orang nak kena practice together. So korang tengoklah macam mana kita orang practice, okay? Let's go. Hai korang, welcome to Asla channel. Mari-mari sini semua, Asla datang bawa ceria. Secret admire, rasa bahagia, friendship kita selamanya. Bintang bersinar, terang di angkasa, Asla bersinar penuh warna. Confident is the key. Asla baru perasan Asla tak pakai lipstick, pucat bibir aku. So sekarang ni nak cari Harry. Korang tengok Asla tunjuk sikit. Semangat para kesukanan. Kita bincang. Kat situ ada Daka juga. Oh, ni Harry Azrul. Ni tengah bincang apa. Orang suruh praktis, bukan dating luahkan perasaan. Harry Azrul, jom praktis. Jom. Saya hafal dari tadi ni. Masih dingin, kayak peti sejuk. Respect enough the only way. So kita akan praktis sekejap. Tengok. Bising dulu orang ni. Agaulada. Kalau kamu tengok di luar, kamu pergi di luar. Kalau mau training sama orang. Sabarlah, jangan mengganggu. Nah, kalau mau training sama orang di luar saja. Ya. Fokus. Kita mulai balik ke apa? 3, 4. Get around now, look at me. Respect enough the only way. If you want to come with me, Hiya. let's start every day. Susah. Sekejap. Tak apa lagi kejap. Ulang balik. The door is open up every day. Apa tak buat tadi tu? If you want to come with me. Hayya. Emo. Kiri dulu kan? 3, 4. This 1 plus 2 rendezvous all invited. This how we do. So sekarang kita ada dalam tengah makan-makan. Sedapnya. Yum. Tapi aku tak rasa dia nak makan tadi sebab Kanda curi kepak ayam aku. Kanda lapar. Tunggu kat situ punya lama untuk kepak ayam tu dicuri. So aku terus ada aku letak terus. Aku tak nak makan. So Ni nak ngadu sebenarnya dia. Itu satu lagi. Sebenarnya aku macam a bit galau sikit lah sekarang ni. Asla galau. Kenapa Asla galau? Aku a bit galau, jadi aku macam nak release stress. So aku macam nak ajak pergi ride. Gimana? So kita pergi ride tapi kita pergi taman-taman. Petang-petang lah. Bila besok boleh jom? Hari ni. Petang sikit lah, dalam pukul 5 ke boleh balik dulu tukar-tukar baju. Aku nak tukar baju kat. Alah, hari ni aku tak free. Petang Where you going? Hari ni petang aku ada temu janji bersama pencuri kepak. Don't say about that. Aku sakit hati ni. Petang aku tak free. Aku boleh pantang orang curi makan aku. Ayam aku dia kena curi. Sebab aku tak nak makan dah. Tak, sebab kan ayam tu. Ayam ni. Benda tanua tu. So tak boleh lah. Jangan belasah dia. Biar belasah je dia. So tak boleh lah. Ke patut aku cakap kat dia aku nak pergi ride dengan Aslah. Tapi nanti
Takut awet. Tapi kau dah berjanji lah dengan nak shoot. Tak apalah kalau macam itu. Ya, saya tahu hati. Jom pergi ride. Aku tengah galau. Aku Kau galau kita orang pula yang kenal lagi. Tapi bro yang mau ni galas tu. Mau kau galau siap baru kau cari kita orang. bukan. Kata member, takkan tak boleh support member doh. Kau nak lah kau pun cakap kau busy. Aku ada shoot. Bawa ni Argentina. Kita orang pun ada shoot. Kita orang collab hari ni. Oh. Tak apalah. Everyone got busy. Everyone busy. Sorry, Cepatlah belajar bawa motor, okey? Dengar-dengar Ipan nak ajar kau. Oh, okey. So Asla dah jumpa harapan terakhir Asla. Apa ni? Mesti ada something ni. Ada kamera ni Syah. Kenapa? Korang free ke petang ni? Tapi that's so fast. Ada temu janji. Ya, I ada shooting lah petang. Tapi lewat sikit pukul 4 ke 5 pukul 5 ke 6 ke like, boleh tukar baju dulu. Sorry, not free. Tak apa. Boleh jom. Kau nak? Tak boleh lah lelaki. Ni girls Maybe only. girls only. Can be girl. Nak pergi ride. Aisyah, pergi right? Best, tapi Asha dah ada plan. Last minute sangat lah. Ya, Asla. Kenapa? Lepas ni bagi tahu sikit So okay, tak apa. Next time lah tau. Okay. Sorry, Asla. It's okay. Nampak gayanya. I'm just so alone and sad. So guys, nampak gaya. Kau sampai yang ketanda kau nak ikut aku ni. Bukan. Kita ada privacy dah hari ni. Syamin. Orang lagi tekuk lagi white kan tak? Tak lah. Kau yang masuk. Okay, cepat basuh tangan. Asal tunggu. Okey. Rasa macam banyak pula kotor kat tangan ni. Jarang dapat berdua dengan Asla lah. Sekali berdua betul-betul hidden Asla bagi. Syamil. Yes lah. Kita ada apa Syamil? Betul. Betul. Aku WhatsApp lah. Okay. Oh! Semua orang Banget. Kenapa? Bawa orang rek. Pergi mana? pergi mana-mana. Apa? Mau pergi mana rek? Pergi healing-healing. Semua orang busy lah. Healing, galau. Menyakitkan hati. Meluat. Siapa-siapa kamu? Seorang-seorang je. Mana ada orang ride satu-satu orang? Kenapa pun? Boleh je lah. Ikut atas diri sendiri kalau dia sendiri nak pergi ride. Bila mau pergi? Bila mau pergi? Petang nanti. Tapi aku dah set dah aku nak pergi mana apa semua sendirian je. Ya. Kalau nak dapat lah, teman lah. Tak apa, it's okay. Jealous lah. Kau tak kahwin kamu. Kalau nak aku teman lah, kalau ada orang mau pergi. So okay, tak apa. Adalah tadi Aisyah semua okay je. Diorang on je tadi. Hah? Aisyah semua on je Tadi tadi. bilang satu orang. Biarlah aku teman. Shoot content kan? Mana ada? Ini rahsia saja. Shoot konten solo. Ada juga konten solo. Dapatlah, aku teman lah. Bukan selalu. Ride berdua. Tapi janganlah kita pergi jauh-jauh. Aku nak ride solo pergi jauh-jauh. Ha? Nak ride solo pergi jauh-jauh. Barulah ni tenang. Boleh lah, jauh-jauh pun boleh. Aku teman. Tapi masalahnya nak pergi seorang-seorang. Biarlah aku teman. Nak pergi seorang-seorang. Dapatlah. Apa yang tak apa? Macam Nanti kalau ada apa-apa senang. Kalau ada Bukannya apa? tahu banyak pun pasal motor. Tak semestinya motor terus kat tengah jalan. Lah, malam tak berbau. Dapatlah, saya teman lah. Tak payahlah. Sekali-sekala. Awak dah marah-marah saya tadi. Marah-marah apa? Tadi dah marah-marah, tak payahlah nak teman-teman. Bukan marah itu. Itu kasih tahu, bukan marah. Kasih tahu apa? Kasih tahu, tegur. Tadi time practice saya tu dah marah-marah dah pun. Bukan marah, betul. Dah ni banyak salah lirik juga. Dia yang banyak salah start dalam lirik. Time practice marah-marah orang. Itulah ego. Lain kali turunkan ego tu, dengar sikit cakap orang. Memang saya dengar pun. Jangan rasa ketua keluarga sangat. Kita bukan keluarga pun. Dah, bye. Dapatlah, saya teman lah. Tapi bagaimana? Right. Ipan cakap kau busy kan? Ipan cakap Bila masuk? Ipan cakap kau tolong dia shoot. Dah. Ya, tadi Ipan cakap tadi. Bila masa? Tak ada lah. Yelah. Baliklah bersiap. Kau lah kalau kau rasa kau masih peduli pasal aku, okey je. Yang penting aku nak aku nak balik Kita dulu. petang ni jam. Aku nak balik dulu nak tukar baju semua kalau kau rasa kau peduli. Tak, biarlah kita pakai baju ni jadi Tak nampak. nak. Tak nak. Nampak kita right. Tak nak lah.
Lepas tu atas motor semua orang tahu Aslah Harry yang bawa motor. Oh, ya kan? Baju kami ada nama. Kita orang beli dekat IOI. Tak nak balik tukar-tukar baju. Lepas tu kalau kau rasa kau masih peduli lah dengan aku ni, bolehlah kita nak share. Tapi kalau kau tak, it's okay, tak payah. Itu pun kalau kau masih peduli. Ya, boleh. Macam ni On. Kalau peduli lah. On, petang ni. Kalau tak peduli aku pergi seorang je. Ya, petang ni. Pukul berapa? Pukul 5. Okey. Majukan direct ni. On. Balik dulu, makan apa semua. On, balik dulu makan semua. Caca nak terpaling. Caca kena caring. Pada tadi dia marah-marah aku. Lepas tu, aku tahu kenapa dia tiba-tiba elok baik dengan aku. Sebab lepas konten Abil menyanyi tadi, aku pula marah dia. Cakap dia tu lah, marah-marah orang lagi, over practice lagi. Lastnya, engkau yang salah lirik, engkau yang salah step. So dia terus macam ada serba salah tu. Itulah guys, asalnya Harry ni, we're not meant to be together I think. Because we always have hate. Dua-dua nak jadi head of the group. Dua-dua nak jadi leader I guess. Tapi nampak gayanya adalah sikit peduli dia dekat aku. Ingatkan dah benci sangat dah dengan Aslah pasal kes hari tu. Rupanya masih peduli. So jangan nampak gayanya. Kenapa aku macam blushing? No. I'm not a blushing, okay? Aku marah. Asal tengah galau dan marah sekarang ni. Asal tak blushing, asal tak rasa macam tertipu pun. Confirm. Tapi okay, this is for Asri Moonlight. So petang ni kita orang akan ride together. Sebab asal nak pergi some place yang menenangkan. Asal terlalu banyak fikir dan asal macam galau. Dah lah galau pasal kes hari tu. Dan juga Harry duk marah-marah yang hari tu tiba-tiba pergi ride dengan Harry. Kita galau dengan orang tu tapi ride dengan orang tu. Boleh ke macam tu? Kira aci ke korang? Tak aci kan? Tak boleh kan? Biasalah korang, kalau perempuan buat salah, lelaki marah, perempuan tu akan merajuk. Itu normal. So, kita akan jumpa petang ni. Okay? Balik dulu, mandi-mandi. So, kita jumpa petang ni. Let's go. Now, saya dekat rumah. Sambung balik. Ini after Asla tukar baju, after Asla remove makeup. Kenapa Asla remove makeup? Sebab pentingnya nak bawa motor ni, korang jangan pakai makeup lah kalau boleh. Sebab nak keluar tu kan habuk. Bila kulit makeup kena habuk lagi, memang berjerawat muka akunya. Dan lagi satu, Asla punya helmet ni full face. Full face ni memang naya kalau kau pakai makeup. Memang dia akan terkena dekat korang punya pipi-pipi sini kan. So better jangan. Sebab dia tutup mulut sekali. Okay, so jom kita turun and kita tengok Harry dah siap ke belum. Anything Asal cakap kat Harry, tunggu kat bawah kat parking motor lah. So let's go. Now Asal dah ada dekat motor, tinggal tunggu Harry je untuk sampai. Tapi Asal dah WhatsApp Harry dan juga call, dia tak angkat dan tak balas. Asal rasa dia tidur lah, atau mungkin dia tak okey lagi. Maybe dia masih marah dekat Asla. Ataupun mungkin dia ubah fikiran kan. Dia rasa macam baik tak payahlah pergi dengan Asla tu. Tapi tak apalah, Asal tunggu sikit. Kalau dia still tak balas dalam masa 10 minit, Asla akan jadi konten ride solo. Asal cuba try call kejap. Hari tak angkat. Dia tidur. Tak angkat lah korang. Tak apalah, saya tunggu dalam 10 minit lah kan. Mungkin dia tidur penat sebab daripada office tadi nyanyi-nyanyi kita datang sini. Mungkin dia marah lagi. Tapi kita tunggu sikit. Kalau dia tak datang tak apalah, lah pergi sendiri. Dia buatku nyaman
Dia jadi alasanku tetap bertahan. Walaupun kadang ku suka bercanda hingga dia marah-marah, tapi ku suka. Bagaimana harus aku katakannya? Ku jadikan hariku sempurna bersamamu. Dari caramu memandangku, buatku keluh dan tersipu. Hello. Jomlah. Ride kita. Awak datang? Saya ingat kau tak datang. Datang. Di mana kita? Pergi ambil angin. Awak baru bangun ke? Muka macam baru bangun tidur? Tidur kejap. Baru ride, baru segar. Tempat di mana? Ikut je lah. Go. Jom. Let's go. Ambil motor je. Okay. Asal ingat Harry tak datang guys. Asla ingatkan Harry masih marah Asla. Rupanya dia tidur sekejap. But it's okay. As long as saya tak bersendirian. So ni akan jadi content ride Asri. Okay? Let's go. 햇살이 비추는 아침 너의 미소가 떠올라. 하루의 시작이 밝아 너와 함께라면 어디든 작은 손길로 나를 감싸. 따스한 그 느낌 너의 속삭임 그 말투 모두가 마법 같아. 눈을 감아도 네가 보여. 귀를 기울이면 네 목소리 사랑의 마법에 빠져. 이 느낌을 영원히. 사랑의 마법 너를 만나 세상이 변해. 하늘을 나는 것 같아. 이 기분은 뭐지? 너의 손을 잡고서 함께 걸어가. 사랑의 마법 우리를 더욱 가까이. 별이 빛나는 밤 너와 함께라면 더 반짝여. 서로의 맘을 나누며 사랑의 언어로 대화해. 작은 손길로 나를 감싸. 따스한 그 느낌 너. Music! Sampai. Tada! Pergi office rupanya. Inilah tempat dia. Tada! Bagi kita buat di office. Ya, di sini Baru je dari office, pergi office lagi balik. Di sini kita datang, di sinilah kita kembali. Office AI Team. Di mana tempat kita bermulanya kehidupan kita, di mana tempatnya kita mengubah kehidupan kita. Di sinilah tempat tercinta. Office AI Team. Betul bukan? Sayang tak Office AI Team? Tak. Kenapa? Office ni tempat kerja lah. Yelah. Petang-petang macam ni habis sudah waktu kerja. Yelah tak sayang Office? Tak. Anak sayang. Inilah tempat permulaan Asri. Bukan dekat Jeli ke? Itu lain. Maksudnya yang berkaitan dengan AI Team. Oh. Office AI. Di sinilah permulaan. Oh ya. Di sinilah kita kembali rindu Office AI. Apa kita buat di sini? Ha. Bilang jalan-jalan ambil angin. Ini pergi ke office balik. Nak tahu kita buat apa je, kita masuk dulu. Parking dalam. Depan. Biarlah biar saya tolak. Rakut. Kalau boleh buatlah.
Boleh lah. Dari saya buat. Ingat tak boleh ke? Ini mana boleh simpan macam ni? Jatuh, pecah. Kan nak tengok dulu jatuh. Aduh, tolak. Tolonglah. Apa konon? Satu lagi. So, kita akan mulakan sesi merapatkan silaturahim kita. Setelah kau marah-marah aku hari tu, walaupun aku cuma prank, aku dah bayar balik duit kau. Sudah. So, jadi ini ialah langkah pertama untuk kita mengenal each other. Oh ya? Ha. Naik motor jalan-jalan? Kejap. Ada lagi satu. Dia ialah langkah kita Cuci motor. untuk kita lebih bersabar, lebih faham each other, lebih common sense dan bertoleransi. Nak yang mana? Mana-mana je, awak pilih lah. Pilih. Ni. Okay, nah. Okay. So, dia punya aktiviti kita hari ni kau akan basuh motor aku. Aku basuh motor, saya basuh motor awak. Pasal aku basuh motor kau. Boleh? Dekat sini kita akan tahu macam mana kita jaga barang orang. Oh ya? Ya. Sebab bila harta orang ni biasanya kita akan tak peduli sangat. Betul. Bila kita punya sendiri, kita akan jaga dengan baik. Kita akan fikir diri kita. Tapi bila orang punya, kita selalu tak fikir. Betul. Jadi ini ialah permulaan kita untuk kita... Patutnya tadi saya bawa motor awak. Awak bawa motor saya. Tak apalah. Takut yang ni besar sangat. Oh ya. Yang ni dia macam lebih berat daripada tu. So takut sikit. Kalau jatuh, kau marah aku lagi sekali pula. Tak apa. So, challenge ni kau akan basuh motor aku. Jaga elok dengan cantik-cantik dan aku akan basuh motor kau. Okey. Dekat sini, anggap ini macam hati aku. Dan ini aku akan anggap macam hati kau. Okey. Aku tengok macam hati kau lebih banyak kotoran ni. Hati aku macam bersih sikit. Kau pernah masuk pergi car wash hari tu kan? Aku tak. tak pernah masuk. Daripada aku beli hari tu, aku tak pernah masuk motor ni tau. Mana dah aku basuh? Daripada beli hari tu sampai hari ni, aku tak Aku pernah lap-lap masuk. je. Lebih kurang lah tu. Aku lap pun tak pernah. Makanya kena pandai jaga. Makanya. Tinggal kat office je ni. Aku tak jenguk-jenguk sangat pun. Hey! Macam cream cake tu pun. Cuci kan? Air tak buka lagi. Okay, kita dah start ke ni? Kita dah start. Okay guys, hari ni kita cuci motor Ini cara untuk partner. merapatkan silaturahim dan pergaduhan hari tu yang Harry kau marah-marah aku tu. Saya cuci motor Asla cuci motor saya kan. So, dia macam gini tau. Kalau kau rasa kau nak marah aku sekarang ni, kau balas dendam dekat motor aku. Oh boleh? Dah ada air! Wah! Sudah! Sudah! So, kalau kau rasa kau nak cederakan motor aku, kau kena ingat aku basuh motor kau. Okay, Siapa faham. pun boleh cederakan motor kau bila-bila masa. Okay. Janganlah basah kasutnya. Let's go! Kau tahu tak, dulu aku guna sabun basuh baju. Sabun basuh pinggan ni untuk basuh motor dengan mak aku dulu. Oh ya? So, mak aku kata sabun basuh pinggan ni, Dia menyerap minyak. dia menyerap minyak. So, segala minyak hitam dan kotoran kat motor tu boleh hilang lah. Kunci motor aku tak cabut lagi. Tengok. Macam tu lah dia. Motor orang. Motor kau basah juga. Simpan di beg. Basah dari kita punya kitchen. Sorry guys. Why nah? Harry take tu serious. Basahkan sikit-sikit je. Lepas tu kita cuci pakai sabun. Bilang basuh dengan penuh hati. Ya. Macam basuh hati. Bila nak letak sabunnya kau daripada tadi berairnya. So, sabun ni dia. Bukan. Tak ada pokok. Tak ada pokok kat situ. Sudah. Tu van Abel tu nak basuh sekali. Jangan. Tak boleh kena air lah van tu. Kenapa? Van tu rosak. Nak basuh ke tak nak? Nak. Kalau tak aku simbah kau. Basuh? Okay. Basuh motor? Baiklah puan. Ya, ni basahkan dulu. Kasut basah gila. Is it okay? Okey je, Your bau. shoes. Baulah kaki. Your shoes basah lenjun. Motor aku ni tak basuh daripada first aku beli. So memang dia a bit banyak lah rintangan dia. Macam motor kau ni macam masih lagi bersih. Kau macam banyak cuci juga kan? Lap-lap je. Oh, lap-lap je? Tak boleh cuci selalu. Oh. So macam tak kotor je motor kau ni? Kotor lah. Apa pun, aku minta maaf lah sebab hari tu marah-marah kau buat kau jadi kuli batak. Oh begitu Sebenarnya aku prank dia tu. Sebab orang kan asyik cakap kau macam tu. Jadi sebenarnya bukan macam tu pun. Tak adalah. Aku memang dah biasa dicop sebagai kuli batak. Taklah. Betul.
Sebenarnya tu bukan. Dulu masa aku zaman sekolah lagi, aku suka macam angkat-angkat buku teks cikgu. Tolong cikgu, sapu-sapu kelas, lepas tu susun-susun meja. Seorang-seorang? Sorang-sorang lah. Lepas tu kalau cikgu ni minta tolong, cikgu tak minta tolong pun aku tolong juga dulu. Jadi, budak-budak kelas panggil kau kuli? Kadang-kadang lah. Kadang-kadang ada masa tu orang macam nyindir-nyindir, orang ngolok lah. Ni hari kau tak tolong anu, ni hari kau tak anu. Gitulah. Lepas tu kadang-kadang kalau macam dekat sekolah tu, aku antara yang paling top juga tau. Dekat sekolah tu. Kira macam hot stuff lah. Kira selalu ikut-ikut itu, ikut-ikut ini. Sport rim jangan lupa ya, sport rim. Jadi diorang macam, kadang-kadang diorang cemburu lah tengok saya. Jadi diorang macam olok-olok. Tapi, untuk berkaitan dengan isu semasa ni, dia macam, aku faham je yang pasal sebelum ni, orang kata kau kuli tu, sebenarnya daripada netizen juga. Tidak. Bagi aku tidak. Itu apa yang orang nampak. Kalau orang nak nampak, orang tak akan cakap. Jadi adakah tolong orang tu dianggap sebagai kuli? Yes. Tapi tolong, bukannya disuruh. Walaupun. Bukannya orang suruh kau. Sebab itulah aku buat konten hari tu. Aku suruh kau buat macam-macam. Itu the real definition of kuli sebenarnya. Ialah disuruh. Faham tak? Faham. Tapi thank you lah. Thank you pasal? Banyak membantu, tak pernah berkira, banyak tolong. Dia sebenarnya tak payah cakap thank you pun. Kita kena cakap Alhamdulillah. Kita kena banyak bersyukur. Sebab kadang orang yang tolong kita ni tak minta pun dibalas jasanya ataupun tak minta pun terima kasih. Tapi dalam Sebab adab, dia pun kena. Sebab orang yang menolong pun niat utama dia adalah untuk dapat pahala. Jadi sama-sama lah. Begitu. Jarang aku nampak orang basuh motor pakai span ni. Biasa pakai kain. Span, itu span apa Cuci piring. Span cuci piring. Tak ada span lain. Harry, you did well. Wah. Motor saya dah nampak berkilat. Dah pesan saya nampak motor saya berkilat. Harry, kasut tu basah gila. Okey je. Look at your shoes. Oh my god. Okey saja. Biasalah menuci. Menuci memang basah. Lainlah kalau kita jemur kain. Senyum-senyum bujang. Jatuh. Oi, main sabun. Last aku main sabun tingkat darjah 6. Jadi, is this a buih? Asal dah cuci paling bersih motor Harry, asal siap dulu. Oi, lajunya. Dah tak ada segala kotoran. So jadi seperti yang kita cakap tadi, perumpamaan dia, jadi aku dah cuci bersih-bersih. Alah, Harry take too serious about basuh motor. Kenapa? Dah sejam dia memang kilat motor ni. Jadi nasib baiklah aku ada cut-cut ni. Kenapa? Inilah dia kalau abah-abah cuci motor. Segala rantai-rantai tu pun semua dikilatkan. No. Bukan. Sudah, aku dah cuci belah situ. Ya ke? Ya. Macam belum ya. Dah lah. Nak berkilat macam mana lagi? Bukan berkilat. Ni dia kotoran-kotoran yang ketara. Stop it! Dah habis masa dah. Tak payah dah lah. Oh! Hey, damn. Hai. Nak mandi juga. Kau semua nak balik kalau macam tu. Nah, sabun kepala. Shampoo. Harry! Why? Ini. Guys, kalau nak tengok Harry Azrul mandi. Apa? No! Ni. Menyesal. Aduh! Saya tak boleh kena air.
Kenapa air tu macam warna kuning-kuning? Alah! Kenapa air ni warna kuning? Huh? Korang! Wah! Air kotor! Harry! Berkutu. Berkutulah kau. Kayak Harry mandi air kotor kan? Dah ada siap masuk ke dalam mulut. Air tu warna kuning. Harry! Guys, sumpah air tu warna kuning. Serius cakap. Sebab maybe... sumpah. Sumpah tak tipu. You guys need to see this one. Lafi, nampak tak air ni warna kuning? Damn. Kuning yang teruk tu. Kau nampak tak guys? Air ni kuning yang kuning besi tu. Harry, kau tengok ni. Betul-betul kuning air ni. Dah lah bagi masuk mulut tadi. Allah, tak menyerap lah. Tak menyerap. Tadi masuk dalam mulut tapi kotor. Time aku nak simbah, kotor. Jadi siap masuk ke dalam mulut lagi. Ya ampun, Harry Azrul macam budak kecil. Ini budak-budak kecil yang apa tu, mak-mak tak bagi mandi kat luar nak juga mandi hujan. Tu yang kencing. Tolong, kencing. Harry! Ternyata ketika mandi pun nampak handsome. Gina, baju kau dah kuning-kuning lah. Kenapa jadi kuning-kuning? Entah, Sebab air pipe ni ke? bekarat tu. Berkarat by pipe ni. So guys, kita orang dah settle basuh-basuh motor. Betul. Tinggal nak lap je. Yes. Kalau tak nanti ada watermark konon. Yes, betul. Yeah. So apa-apa pun pray for Harry sebab dia dah mandi air besi tadi. Dan dah siap basuh mulut. Paling tak boleh belas siap masuk mulut. Woi! Tu je lah korang. Aku terbayang karat-karat besi tu. Dah masuk dah dalam badan aku. Ada tetelan ke? Aku dah ada kuasa besi dah. Ada tetelan ke? Tak tahulah. Tetelan kot. Tak apa, nampaklah makin berseri lepas mandi air besi. So apa pun, thank you Harry sebab basuhkan motor Asla. Dan Asla pun dah basuh motor Harry. Yes, betul. Thank you juga Asla bawa aktiviti santai petang ni. Aku ingatkan nak jalan-jalan. Rupanya cuci motor. Okey lah. Next time lah kita jalan-jalan. Nak jalan-jalan dengan aku ke? Tak lah, okey je mana-mana. Cuci motor ke jalan-jalan. So tak nak lah. Okey, nak juga. Nak je. Okay, so next time lah korang. Korang nak tengok Asri jalan-jalan naik motor ride-ride pun Betul. next time. Masa sekarang ni, kita ubati hati yang luka lara dengan buat aktiviti bersama. Barulah kita macam merapatkan semula silaturahim. Yes, betul. Selepas Harry marah-marah Asla dan Asla marah-marah Harry. Yes. Apa pun, thank you so much korang for watching. And Asla minta maaf kalau ada salah silap dekat korang semua yang buat korang terguris hati. Yes. Dan inilah kami Asri. Kiyomi. So korang semua, kita berjumpa lagi di next content Asri. Dan jangan lupa untuk support kami sampailah ke penghujungnya. Benar sekali. Dan thank you so much sebab masih lagi support. Dan kepada fans-fans baru, korang kena stay tune sebab ada banyak lagi benda yang menarik Asri akan buat. Yes. Let's go guys. So jumpa lagi di next content. Macam mana outro kita? Confident? Nakamemon. Confident? Nakamemon. Bye guys.